Hafiz Rosdi menarik nafas lega apabila Mahkamah Magistrate Kuala Kebun Baru melepaskan dan membebaskannya sepenuhnya daripada pertuduhan mencederakan bekas isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri dalam satu insiden yang berlaku 2 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan memaklumkan kepada mahkamah bahawa pengadu tidak lagi berhasrat untuk meneruskan prosiding terhadap pelakon berusia 30 tahun itu. Dimaklumkan, Hafiz bebas sepenuhnya tanpa sebarang kemungkinan untuk dituduh semula atas pertuduhan yang sama. Menurut peguam bela Hafiz, Datuk Akbaruddin Abdul Kadir, keputusan itu adalah adil dan selaras dengan prinsip keadilan, memandangkan pengadu telah menarik balik laporan polis secara rasmi dan menyatakan hasrat untuk tidak meneruskan kes ini. Tambah beliau, kes ini telah memakan masa yang panjang dan kehadiran ke mahkamah sebanyak 11 kali sejak tahun 2023 dan pada hari perbicaraan terakhir ini, pengadu masih tidak hadir. Hafiz kelihatan tenang dan bersyukur ketika ditemui selepas prosiding, menyifatkan keputusan hari ini sebagai satu kelegaan besar dalam hidupnya. Hafiz menutup ucapannya dengan harapan agar semua pihak dapat melupakan yang lalu dan meneruskan kehidupan dengan tenang. Sebelum ini, pada 20 Januari lalu, Mahkamah Magistrate pernah mengarahkan syuhada hadir ke mahkamah selepas beberapa kali gagal berbuat demikian, termasuk alasan senang berada di luar negara. Pada 6 Julai tahun lalu, syuhada memutuskan untuk menarik balik laporan polis yang menjadi asas kepada pertuduhan berkenaan. Kini, dengan wang jaminan sebanyak RM4,000 telah dipulangkan dan kes ditutup sepenuhnya. Hafiz Rosdi bebas dari pertuduhan yang menimpa dirinya. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga kes antara Hafiz Rosdi dan bekas isterinya berakhir di sini.